Okay, hai. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ni 12 Disember 2025 dah berakhir dengan baik. So, hari ni kita nak cerita tentang apa yang berlaku pada Syahirah pada hari ini. So, Alhamdulillah, Syahirah dah selesai 3 program berjaya hari ni. Dengan izin Allah Ta'ala lah semuanya. At the end, memang rasa sangat penat, rasa exhausted sangat. Like, tak sempat langsung nak rehat. Tapi Syara nak fokuskan kepada benda yang Syara boleh belajar daripada Syara memandang kekurangan dan kelemahan yang ada. Of course, manusia kan tak sempurna. So, antara benda yang Syara dapat belajar hari ni adalah yang pertama sekali, Syara rasa dekat satu keadaan yang penat. Penat tu kan perasaan yang Allah bagi kat kita kan. Rasa penat, rasa tak larat, rasa down, rasa macam ya Allah, I want to stop everything because I tak larat dah. I dah mengharungi kehidupan hari ni. Perjalanan hari ni sangat panjang, sangat banyak benda I kena hadapi hari ni. Dan sekarang ni I penat. I cuma nak rehat je, tapi masa tu tak cukup untuk berehat. Maka I rasa macam sangat-sangat ditekan. Rasa macam Kenapa ya Allah, kenapa aku perlu juga habiskan hari ni. Rupanya pada malam hari Allah memberi satu ilmu lah, memberi ilmu kepada Syahirah, menyampaikan dapat dengar pengisian daripada Ustaz Hazmi Ribo, which is memang nakib waktu zaman you dulu. Ustaz cerita tentang niat kita bekerja, niat kita menjadi seorang guru memang sangat tidak mudah sekiranya kita tidak ikhlas, sekiranya kita tidak bersungguh-sungguh melakukan kerana Allah Ta'ala, walaupun sekecil perkara. And bila Syarah reflect balik kan dengan penat Syarah tekan tadi kan, Syarah fikir macam patutlah Allah, walaupun aku penat, aku rasa macam aku nak stop, tapi keadaan tu membuatkan aku still kena teruskan juga. You kata dia boleh nak balik bagi alasan sakit, whatever, boleh. Benda tu boleh sebab kita tak larat kan. Tapi dengan gerak hati macam okay, tak apa, pergi je, hadap je. Nak tidur je. Dalam program tadi pun dah terlelap dah mata sebab sangat penat kan. Memang penat yang tidak boleh kita tahan dah. Penat tu macam natural kan, kita penat kan, badan kita kan. And at the same time, Syarah fikir yang bila Syarah merasakan perkara tersebut dan Syarah tak boleh deny perkara tersebut, nak memang kena hadapi perasaan tu. Dan Syarah nampak yang satu-satunya tempat untuk bergantung adalah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, sebut nama Allah je. Sebut nama Allah je, istighfar ke selawat Syarah sebut. Ya Allah, apa yang aku nak baca, zikir apa yang aku nak baca untuk menghilangkan rasa penat ni, untuk sekejap, untuk aku bertenang dulu, untuk aku menghadapi sedikit lagi perjalanan yang ingin aku habiskan untuk hari ni. Like memang bila kita berada dekat titik yang rendah, kita memang perlukan Allah Ta'ala. Sebab waktu kita berada dekat titik terendah kita memang sangat lemah. Kita tak boleh harapkan diri kita dah. Sebab macam kita tak boleh nak kontrol diri kita dah. So memang kita perlukan kepada Allah Ta'ala untuk menguruskan diri kita, which is memang tak larat lah. Macam Mama rasa macam bila tak larat, tak cukup rehat, rasa nak marah, rasa macam semua dah tak kena kan. Itulah, like, so dia punya kesimpulan dia, apa-apa kita kembalilah kepada Allah Ta'ala dalam setiap perkara yang kita buat. Bukan kita yang menentukan sama ada perkara tersebut ni diterima ke tak, tapi kita kena fikir sama ada apa yang kita buat ni diterima oleh Allah Ta'ala ke tidak. Macam Ustaz pasal tadi kan, penat daripada pagi sampai petang sampai malam. So kalau
Kalau kita hadapi hari ni dengan merungut, dengan marah, dengan beremosi, maka ibaratnya pahala yang kita dah kumpul daripada pagi tadi tu, dia macam ibaratnya macam hilang, jadi debu. Allah pernah buat Allah bagi perumpamaan dekat orang-orang yang dekat waktu di akhirat nanti kan. Perumpamaan orang-orang yang buat sesuatu perkara itu bukan kerana Allah Ta'ala, maka amalan-amalan tu dia akan jadi debu. Cuba bayangkan, debu tu adalah halus daripada contoh pasir kan, dikumpulkan dia banyak jadi debu, nothing, tak ada makna. Jadi takkanlah kita setelah kita berusaha payah, kita berpenat lelah, kita nak semua tu jadi debu, hilang begitu saja, disebabkan dengan kita tidak bersabar untuk menghadapi ujian tersebut. Itu adalah satu lesson yang sangat bermakna untuk Syairah. Dan semoga pengalaman Syairah dapat hari ini dapat meningkatkan lagi value diri Syairah. Kemudian Allah tempatkan Syairah pada satu kedudukan yang lebih baik. Dan terima kasih Allah untuk sekali-kalinya Syairah bersyukur sangat pada hari ini, ya Allah. Semoga apa Syairah lakukan hari ini membuktikan bahawa Syairah ni seorang yang bersyukur. Macam Syairah borak tadi kan dengan Mizan, macam mana kita nak jadi diri sendiri yang tak bersungguh-sungguh, kita buat sambil lewa. Bila Syairah fikir balik, sebenarnya apa yang Syairah lakukan ini adalah salah satu cara untuk Syairah bersyukur. Kan Allah kata kan kita kena bersyukur. Jadi dengan cara Syairah melakukan pekerjaan yang diberikan kepada Syahirah itu adalah salah satu bentuk kesyukuran Syahirah kepada Allah Ta'ala, kerana Allah memberikan Syahirah bekerja, dapat mencari rezeki, dapat menjadi seorang guru. Jadi inilah cara untuk Syahirah bersyukur, iaitu menjadi seorang guru yang bersungguh-sungguh menjalankan tanggungjawab. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Semoga hari esok lebih baik. Bye. Assalamualaikum.